pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Tahun itu, langit Makkah menjadi saksi. Abrah datang menyerang Kaabah dengan tentera bergajah, tetapi Allah hancurkan mereka dengan burung ababil. Itulah tahun gajah, tahun kelahiran seorang insan agung. Pada 12 Rabiul Awal, lahirlah Muhammad bin Abdullah, anak yatim yang membawa rahmat kepada seluruh alam. Ayahnya Abdullah wafat sebelum dia lahir. Ibunya Aminah wafat saat baginda baru berusia 6 tahun, lalu dijaga oleh datuknya Abdul Muttalib dan selepas itu oleh bapa saudaranya Abu Talib. Baginda membesar dengan jiwa yang lembut, penuh kasih sayang. Dari kecil lagi, baginda menunjukkan akhlak luar biasa. Tidak pernah menipu, tidak pernah menyakiti, malah sudah mulai mengembala kambing. Di usia remajanya, baginda menyertai Hilf Al-Fudul, perjanjian untuk membela orang yang dizalimi, walaupun ketika itu Islam belum tiba. Tanda bahawa sejak muda baginda cinta kepada keadilan dan kebenaran. Di Makkah, Muhammad dikenali sebagai Al-Amin. Setiap urusan, setiap amanah pasti akan diserah kepadanya. Harta, rahsia, hatta nyawa, semua orang percaya padanya. Sifat ini menarik perhatian Khadijah binti Khuwailid, seorang usahawan wanita yang bijak dan terhormat. Khadijah menghantar Muhammad untuk berniaga ke Syam. Apabila baginda pulang, dia bukan sahaja membawa untung besar, tetapi membawa akhlak yang tiada tandingan. Akhirnya, Khadijah meminang Muhammad dan mereka hidup penuh kasih sayang dan saling menyokong. Pada usia 40 tahun, Muhammad sering menyendiri di Gua Hira. Di sana, baginda mencari ketenangan, merenung kehidupan, hinggalah pada satu malam turunnya wahyu pertama melalui Jibril. Iqra, bacalah. Baginda menggigil, takut, namun Khadijah menenangkan. Demi Allah, engkau tidak akan dihinakan. Engkau menyambung silaturahim. Engkau membantu orang miskin. Khadijah menjadi orang pertama beriman. Dari rumah kecil itu, cahaya Islam mula menyinari dunia. Islam disebarkan secara rahsia selama 3 tahun, kemudian secara terbuka. Namun, Quraisy bangkit menentang. Sahabat-sahabat diseksa, dibunuh. Bilal ditarik di atas pasir panas. Yasir dan Sumayyah disiksa sehingga mati. Sumayyah, wanita pertama syahid dalam Islam. Namun Muhammad tetap sabar. Baginda tidak melawan dengan kekerasan. Baginda melawan dengan keteguhan iman, kasih sayang dan doa. Quraisy memulaukan baginda dan pengikutnya selama 3 tahun. Kelaparan, kesengsaraan, air mata. Dan pada tahun ke-10 kenabian, baginda kehilangan 2 insan tersayang, Khadijah, isteri tercinta, dan Abu Talib, pelindungnya yang setia. Tahun itu dikenali sebagai tahun kesedihan. Namun, di saat ujian paling berat, Allah hadiahkan sesuatu yang luar biasa. Dalam satu malam, baginda diperjalankan dari Makkah ke Baitul Maqdis dan dari situ naik ke langit, bertemu para nabi, bertemu Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana satu hadiah agung diberikan, salat 5 waktu. Bukan sekadar ibadah, tetapi penawar hati untuk setiap insan yang diuji. Akhirnya, wahyu menyuruh baginda dan para sahabat berhijrah ke Madinah. Di sana, Islam mula berkembang, masyarakat terbina, dan 2 kaum, Muhajirin dan Ansar disatukan. Di Madinah, baginda menjadi pemimpin, hakim, pendamai, guru, suami, ayah, dan sahabat. Semuanya dalam satu tubuh yang sederhana, tetapi jiwa yang penuh dengan rahmat. Pada tahun ke-8 Hijrah, Islam kembali ke Mekah, bukan dengan pedang, tetapi dengan pengampunan. Baginda berdiri di hadapan musuh-musuh lama dan bertanya, "Apa yang kamu sangka aku akan lakukan kepada kamu?" Mereka menjawab, "Engkau saudara yang mulia." Lalu baginda berkata,
Pergilah kamu semua, kamu bebas. Inilah puncak akhlak dan Rasulullah, seorang pemaaf, bukan pendendam. Tibalah saat yang paling menyedihkan. Tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghembuskan nafas terakhir di rumah Aisyah di pangkuannya dalam keadaan tenang dan kata akhir, "Ummati, ummati." Baginda wafat dalam keadaan risaukan kita, umatnya yang baginda cintai lebih dari diri sendiri. Nabi Muhammad tidak tinggalkan harta, tidak tinggalkan istana, tetapi baginda tinggalkan Al-Quran dan Sunnah. Baginda tinggalkan contoh akhlak yang sempurna dan tinggalkan rindu yang tiada ubatnya. Assalamualaikum guys. So selamat datang ke Anis Podcast dan bicara santai kita hari ini. Topik kita hari ini agak panas sikit, tapi jangan risau, kita borak-borak santai je. So, tajuk kita hari ini adalah isu-isu akhlak terpuji pada zaman Rasulullah. And hari ini kita akan bincang dua topik utama, iaitu mencuri dan berzina. Menarik kan? Menarik. Menarik sangat. Bila sebut pasal mencuri ni, mesti kita terbayang pencuri masuk rumah, ragut dompet ataupun paling baru, skema online. Tapi tahu tak korang, isu mencuri ni sebenarnya dah wujud sejak zaman Rasulullah SAW lagi. Tapi bezanya, cara Rasulullah tangani pencuri dulu sangat halus, penuh dengan hikmah. Bukannya terus hukum je macam tu. Ada siasatan, ada kaunseling, ada pendidikan. Bukan main hukum keras semata-mata. Sekarang ni pula kadang-kadang kita ni terlalu cepat menghukum. Tapi kenapa orang masih mencuri? Apa beza zaman dulu dengan sekarang dari segi punca, kesan dan langkahnya, dan bagaimana kita nak aplikasikan pada masa ini. So, jom kita bincangkan sama-sama. Bukan nak cari salah siapa, tapi kita nak faham apa yang boleh kita belajar daripada akhlak Rasulullah dalam menangani isu ini, supaya masyarakat kita hari ini lebih beradab dan berintegriti. So, siapa nak start? Nak tanya Wafa. Wafa, kamu rasa apa punca sebenarnya terjadinya isu mencuri ni pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan dan hai semua. Baiklah. Hari ini saya nak kongsikan tentang punca-punca berlakunya perbuatan mencuri pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu dengar pasal hukuman potong tangan bila seseorang tu mencuri. Tapi sebenarnya dalam Islam, dia bukan main terus hukum je. Ada sebab-sebab tertentu yang menjadi punca kepada seseorang itu terpaksa mencuri. Dan inilah yang Nabi Muhammad SAW sangat menitik beratkan. Okey, punca yang pertama ialah kemiskinan dan kelaparan. Kalau kita tengok sejarah awal Islam, masa tu Nabi Muhammad baru pindah ke Madinah. Golongan muhajirin dari Mekah banyak yang berpindah randa, tetapi mereka tinggalkan semua harta benda mereka sebab nak jaga akidah. Dan bila mereka sampai ke Madinah, hidup mereka serba-serbi tidak cukup. Tempat tinggal tak ada, makan tak cukup dan terpaksa bergantung kepada bantuan sahabat Ansar. Dalam keadaan begini, ada daripada kalangan mereka yang terpaksa mencuri sebab terlalu lapar. Jadi dia akan ambil makanan orang tanpa izin. Tapi apa yang menariknya ialah Nabi Muhammad tidak terus potong tangan mereka. Tapi Nabi tengok dulu keadaan. Dalam satu peristiwa, ada orang miskin yang curi sebab lapar. Lalu Nabi suruh bagi dia makanan, bukannya hukum dia. Jadi kita boleh lihatlah bahawa Islam ni bukan satu agama yang menghukum semata-mata, tapi dia akan lihat dengan penuh belas kasihan. Islam ni akan tengok dulu punca sebelum menjatuhkan hukuman. Baiklah, punca yang kedua ialah jurang sosial dan ketiadaan sistem ekonomi Islam. Sebelum sistem zakat ini diperkenalkan, jurang antara orang kaya dan juga orang miskin ini dapat dilihat sangat ketara. Yang kaya akan menyimpan harta banyak-banyak tapi tak bantu pun orang yang miskin. Bila tak ada sistem agihan kekayaan yang adil, orang miskin ini akan terus tertekan dan akhirnya mereka ambil jalan singkat, iaitu mencuri. Allah juga bertegaskan dalam ayat Al-Quran surah Al-Hajj ayat ke-7, iaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim.
Kay la yakuna dulatun bainal aghniya'i minkum. Yang bermaksud supaya harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang yang kaya dari kalangan kamu. Baiklah Izzah, tadi kita dah sembang panjang tentang punca kenapa orang itu mencuri. Tapi apa pula kesan bila mencuri ni berlaku dalam kalangan masyarakat pada zaman Nabi Muhammad SAW? Izzah silakan. Baiklah, terima kasih Wafa. Jadi daripada penerangan Wafa tadi, saya dapat tahu yang punca mencuri ini adalah disebabkan kemiskinan salah satunya. Dan bila Nabi tahu, Nabi buat pendekatan untuk siasat dulu. Okey, jadi kita sembang pula pasal kesan perbuatan mencuri. Sebenarnya, kesan perbuatan mencuri ini bukan sekadar soal kehilangan barang ataupun wang ataupun harta. Tapi isu ni lebih kepada kita tengok dari sudut kesan sosial, ekonomi dan juga akhlak yang beri kesan dan impak yang tinggi. Jom kita kupas sikit-sikit supaya kita dapat tahu betapa besarnya kesan apabila kita anggap mencuri ni sebagai perbuatan yang dianggap biasa. Okey, jadi yang pertama, kesan perbuatan mencuri kepada masyarakat ialah contohnya pada zaman Nabi, kecurian sangat dipandang serius sebab ia boleh rosakkan kepercayaan antara masyarakat. Contohnya ketika Nabi mula berhijrah ke Madinah, baginda sangat menekankan amanah dan kejujuran dalam muamalat. Kalau seseorang mencuri, dia bukan sahaja ambil barang, tapi dia juga curi rasa percaya dalam kalangan masyarakat. Bayangkan kalau jiran kita sendiri yang mencuri, masyarakat akan jadi penuh dengan syak wasangka, dan pendekatan yang Nabi buat adalah untuk membina masyarakat Madinah atas dasar saling percaya. Oleh sebab itu, bila kecurian berlaku, Nabi buat hukuman tegas yang untuk dikenakan kepada orang yang mencuri. Jadi pada zaman dulu pun kesan dia tetap sama. Bila curi berlaku, masyarakat jadi longgar dan ekonomi perlahan dan ukhuwah pun jadi pudar, sama dengan zaman sekarang. Dan yang kedua, kesan kepada negara. Kesan kepada negara ni adalah satu benda yang sangat penting dan besar kepada masyarakat Islam, kerana bila umat Islam ni mencuri, dia akan mencerminkan agama kita. Dan ia akan menjadi gambaran buruk terhadap Islam, kerana Islam ni adalah agama yang menekankan amanah dan integriti. Setakat yang kita tahu, Nabi pun digelar Al-Amin, iaitu seorang yang jujur. Tapi bila orang Islam sendiri yang mencuri, dia jadi goyahlah agama Islam tu sendiri. Jadi disebabkan itu, Rasulullah SAW membuat hukum hudud untuk potong tangan orang yang mencuri, kerana ia adalah hak bagi Allah dan untuk menjaga masyarakat daripada kemungkaran. Jadi setakat itulah kesan daripada isu mencuri ini. Seterusnya saya akan serahkan kepada Anis untuk sambung pembahasan kita tentang mencuri. Oh, faham. Memang mantap lah penerangan Izzah. So, aku nak teruskan dengan langkah bagaimana Rasulullah ni tangani isu mencuri. Korang pernah tak terfikir kenapa orang mencuri? Pernah. Pernah kan? Mesti korang pernah dengar kan? Kalau orang mencuri je, Islam ni akan hukum dengan potong tangan. Tapi tu je ke? Serius. Islam ni bukan kejam tau. Potong tangan tu bukan main belas saja. Ada benda yang lebih besar Nabi Muhammad buat sebelum sampai ke tahap tu. Jom aku cerita satu persatu. Macam mana Nabi ni dicegah mencuri, and cara Nabi ni sangat manusiawi, sangat mendidik kita. Okay. Sekarang kita masuk langkah pertama. Yang orang selalu salah faham, iaitu potong tangan. Memang betul Islam ni ditetapkan hukuman tu, tapi bukanlah main-main. Banyak syarat kena lepas dulu. Allah SWT berfirman, lelaki dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan mereka sebagai balasan bagi apa yang mereka lakukan sebagai hukuman dari Allah. Surah Al-Ma'idah ayat 38. Tapi bukan semua kes curi layak dihukum macam tu. Nak tahu tak syarat dia? Barang tu mesti ada 5 syarat. First, bernilai melebihi daripada nisab. Bukan yang macam kita beli gula-gula dekat kedai RM2 tu. Second, barang tu mesti adalah milik orang lain yang sah. Maksudnya barang tu mesti milik dia, bukan milik kawan dia, bukan milik mak ayah dia ke atau sebagainya. Yang ketiga, barang tu mesti disimpan di tempat yang selamat, bukan di tempat yang terbuka. Yang keempat, pencuri tu mesti sihat akal, bukan tengah terdesak ataupun kebuluh. Dan pencuri tu bukanlah seorang yang gila. And last sekali, barang tu mesti tak ada syubhat ataupun keraguan. Kalau satu daripada syarat-syarat ni tak cukup, jadi tak bolehlah buat hukum potong tangan ni. Islam tak kejam.
Sebab Islam ni adil dan teliti. Ingat lagi tak kisah bangsawan dari Bani Makhzum yang mencuri tu? Ramai minta Nabi lepaskan dia sebab dia daripada keluarga elit lah kononnya. Tapi nak tahu tak Nabi jawab apa? Demi Allah, kalau Fatimah binti Muhammad mencuri, nescaya aku sendiri yang akan potong tangannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Memang tegas. Nabi ni dia tak pilih kasih. Undang-undang untuk semua. Nak jadi adil, kenalah berani macam Nabi. Okay, next kita pergi kepada langkah yang kedua, iaitu ekonomi. Nabi SAW tak cegah ekonomi, tak cegah mencuri dengan hukum je. Baginda juga sediakan sistem ekonomi yang adil dan menyantuni. Korang tahu tak? Nabi ni ditubuhkan Baitul Mal, galakkan zakat, sedekah, menginfak. Semua ni bukan setakat amal ibadah. Tapi inilah langkah strategi yang Nabi buat untuk elakkan orang jadi pencuri sebab terdesak. Sebab Allah pun telah berfirman dalam surah At-Taubah, ambillah zakat dari sebahagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Ayat 103. Orang lapar Nabi suruh kenyangkan. Orang susah Nabi suruh bantu. Nabi dicipta sistem yang bagi akses kepada rezeki untuk semua supaya tak ada satu pun yang survive dengan mencuri. Yang paling best sekali, bila semua orang bayar zakat, bantu-membantu, jurang antara orang kaya dengan orang miskin pun makin menjadi rapat. Jadi, bila jurang makin kecil, hasad dengki, dendam dan rasa terdesak pun makin kurang. Jadi, masyarakat ni akan jadi tenteram bukan sebab takut kena tangkap, tapi sebab mereka ni rasa cukup dan rasa disayangi. Hebat kan? Satu contoh real and bukan sembang. So korang bila orang cakap Islam ni keras, potong tangan, tak berperi kemanusiaan, cuba tanya balik dalam diri. Kau tengok tak semua langkah Nabi sebelum sampai ke tahap tu? Sebab tu kalau kita nak masyarakat kita ni aman, bukan pasang pagar tinggi je, tapi kita kena tanam iman dalam diri, keadilan dalam sistem dan kasih sayang sesama manusia. Kita ni bukan polis, tapi kita ni pendidik. Kita ni bukan penghukum, tapi kita ni pembimbing. Jadi jomlah kita ikut cara Nabi SAW. Didik dulu sebelum menghukum, sayang dulu sebelum menghakimi. Sebab kadang pencuri tu dia bukan penjahat. Dia cuma dah terlalu lama hidup tanpa harapan. Dan mungkin kita yang ada kat sini yang boleh bagi dia harapan tu balik. So aku dah share tentang langkah yang Nabi buat untuk cegah isu mencuri. So Wafa, macam mana kamu rasa langkah ni dapat diaplikasikan pada masa kini? Baiklah, langkah kita pun baru tahu apa yang langkah yang Nabi buat waktu zaman Nabi. Jadi kita kena nak aplikasi pada zaman sekarang. Okey. Sekarang ni saya nak terangkan macam mana kita nak aplikasikan langkah-langkah yang Nabi buat untuk mencegah jenayah mencuri. Jadi kita upgrade sikit lah ikut zaman sekarang. Sebab zaman ni kan sudah berubah. Tapi prinsip Islam masih tetap relevan kan. Jadi jom kita bagi satu persatu. Baiklah. Yang pertama ialah hukuman undang-undang Islam iaitu hudud ditambahkan dengan sistem moden. Yang pertama ialah bab hukuman. Nabi Muhammad SAW melaksanakan hudud tetapi dengan sangat teliti. Kena ada bukti yang kukuh dan bukan main hukum je. Jadi zaman sekarang ni kalau kita nak apply, kita kena ada sistem kehakiman yang telus, bebas dan profesional. Tak boleh main ikut emosi. Kalau kita rasa sedih, kita nak tambahkan hukuman. Tak boleh. Dia kena profesional. Tambahan pula, sekarang ni kita ada teknologi yang makin canggih. CCTV, cap jari, rekod digital, semua tu boleh bantu untuk kita buktikan kes dengan lebih adil. Jadi hudud tu boleh dilaksanakan dengan lebih tepat dan tak zalim. Okay, kelebihan dia ialah hukuman ni dapat dilaksanakan dengan betul dan boleh cegah jenayah secara langsung. Orang akan fikir, jadi bila kita gunakan ni, orang akan fikir banyak kali nak buat jenayah tu. Nak buat ke tak? Sebab dia tahu bahawa sistem ni makin canggih lagi hanya. Dan kelemahan dia ialah masyarakat ni kena faham dulu betul-betul tentang langkah ni. Kalau tak nanti media akan salah lapor. Orang kata Islam ni ganas. Padahal sebenarnya Islam ni sangat berhati-hati dalam kehukuman. Baiklah. Langkah kedua ialah sistem ekonomi Islam iaitu zakat digital dan food bank. Kita tukar kepada dia lagi moden sebab kita ikut zaman sekarang kan. Baiklah. Punca mencuri ni kadang-kadang sebab kemiskinan. So macam Nabi Muhammad SAW dulu, dia menggalakkan bantu orang yang susah. Kita boleh buat benda yang sama tetapi guna sistem moden. Contohnya zakat digital. Orang boleh mohon dan agihan terus masuk ke akaun. Ataupun ada food bank online.
orang boleh pilih barang asal secara dalam talian dan ambil dekat pusat komuniti. Teknologi ni dia boleh memudahkan bantuan itu untuk sampai dengan cepat dan juga tepat. Apa kelebihan dia? Kelebihan dia sangat efektif dan berkesan untuk bantu orang-orang miskin dan orang-orang yang memerlukan. Dan orang tu tak perlu rasa malu pun untuk minta tolong. Dan dia dapat cegah daripada mereka yang rasa terdesak dan dapat dapat hilangkan sifat nak mencuri itu. Dan kelemahan dia ada juga, iaitu dia bergantung kepada kecekapan sistem tu. Kalau tak dapat dikawal, maka dia akan risiko penyalahgunaan. Baiklah, kesimpulannya langkah-langkah tu sangat praktikal, tapi kita kena bijak mengaplikasikan mengikut zaman. Yang penting prinsip Islam tu kena kekalkan, iaitu amanah, adil dan menolong orang susah. Kita adjust dari segi cara je. Yang penting kalau kita gabungkan teknologi dengan nilai Islam, insya-Allah jenayah tu boleh dikurangkan. Baiklah, itu sahaja yang dapat saya kongsikan tentang isu-isu mencuri. Jadi sekarang mari kita pergi dengan lebih mendalam tentang isu berzina. Izzah, silakan. Terima kasih Wafa. Okay, jadi seterusnya kita akan kupas pula tajuk yang kedua, iaitu isu zina. Tapi sebelum kita masuk ke dalam lagi langkah, punca, kesan dan seterusnya, kita akan tahu dulu apa maksud zina. Okay, zina tu adalah perhubungan seksual antara lelaki dan perempuan tanpa ikatan yang sah. Ia bukan sekadar isu peribadi, tapi satu perbuatan yang jelas melanggar hukum agama dan boleh bawa kesan sosial serta moral yang sangat-sangat besar. Realitinya, zina tu bukan isu baru. Tahu kan Wafa? Ia dah wujud sejak zaman jahiliah lagi, zaman Nabi lagi dah ada dah, sebelum datangnya Islam yang membawa panduan hidup. Tapi malangnya, walaupun zaman dah moden, zaman dah canggih, dah 2025, masalah ni masih lagi berlaku dan berleluasa. Malah yang lebih membimbangkan, ia makin terbuka dan makin dinormaliskan dalam budaya masyarakat zaman sekarang. Jadi, saya nak tanya korang, pernah tak korang dengar pasal kes anak luar nikah ataupun pergaulan bebas remaja sekarang? Pernah selalu dengar dekat banyak kali. Banyak kan? Jadi nak katanya isu ni memang berat dan makin dinormaliskan. Jadi penting untuk kita bincang supaya kita faham kenapa Islam sangat tegas bab-bab tentang pencegahan kepada zina ni. Okay, jadi first kali saya akan serahkan kepada Anis untuk Anis mungkai dulu isu zina ni pada zaman Rasulullah SAW. Silakan Anis. Alright, thank you Izzah. So hari ni aku nak cerita tentang punca berlakunya isu zina ni. So korang pernah tak terfikir kenapa Islam ni sangat tegas bila bab zina? Pernah tak? Okay. Pernah kan? Sebab zina ni dia bukan sekadar dosa peribadi tau, sebab dia adalah racun kepada masyarakat. Tapi kita ni tak bolehlah terus marah ataupun terus judge orang yang terjatuh ke dalam zina tu. Sebab kita kena faham kenapa benda tu boleh terjadi. Waktu zaman Nabi SAW pun berlaku juga zina, tapi bukan sebab orang tu jahat semata-mata. Ada punca dia, ada faktor dia yang tolak seorang ke arah tu. So hari ni aku nak kongsilah punca-punca berlakunya zina yang Nabi SAW sendiri cuba nak cegah daripada awal. So, waktu zaman Nabi SAW, baginda ni sangat menjaga interaksi antara lelaki dan perempuan. Bukan sebab nak susahkan, tapi sebab baginda tahu fitnah syahwat ni sangatlah halus. Nabi pernah bersabda, sesungguhnya dunia itu manis dan hijau dan Allah menjadikan kamu sebagai khalifah di dalamnya, maka takutlah kamu terhadap fitnah wanita. Riwayat Muslim. Kalau korang perasan, Nabi SAW letak garis sempadan. Contohnya, wanita dilarang berpakaian ketat, suara dilembut-lembutkan atau dilenggut-lenggutkan untuk menggoda, dan ada juga larangan berdodaan. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang lelaki bersendirian dengan seorang wanita, melainkan syaitan menjadi orang ketiga di antara mereka. Riwayat Ahmad Tirmizi. Sebab tu, pergaulan bebas ni sangat bahaya. Kadang-kadang mula dengan chat gurau, lama-lama jadi jumpa dan jumpa tu dari zina. Okay, seterusnya, punca yang kedua adalah pengaruh media dan hiburan. Waktu zaman Nabi ni tak ada Netflix, tak ada TikTok, tapi tetap ada hiburan yang boleh rosakkan jiwa. Contohnya,
puisi-puisi lucah zaman jahiliah. Nabi SAW sangat bertegas untuk halang benda ni. Kalau zaman sekarang mungkin kita boleh tengok gambar, video ataupun lagu, drama romantik. Semua tu kadang jadi racun dalam bentuk madu. Kita kena sedar zina ni bukan bermula dalam bilik, tapi ia bermula dengan mata kita sendiri. Allah SWT berfirman, katakanlah kepada orang lelaki yang beriman agar mereka menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan mereka. Surah An-Nur ayat 30. Kalau tengok benda yang haram ni, kadang-kadang lama-lama hati kita ni akan menjadi gelap. Nafsu kita akan naik dan bila nafsu menjadi raja, iman kita akan menjadi hamba. So conclusionnya, zina ni bukanlah sekadar perbuatan fizikal sebab ia bermulanya daripada hati yang kosong, iman yang longgar, mata yang liar dan batas yang longgar, yang dilanggar. And zaman Rasulullah ni dah tunjuk zina ni berlaku bukan semata-mata sebab mereka ni jahat, tapi sebab ada 5 punca utama. First, kurangnya ilmu dan iman. Second, pergaulan bebas tanpa batas. Third, pengaruh media dan hiburan yang merangsang nafsu. Yang keempat, desakan nafsu yang tak dikawal. Yang kelima, kekosongan emosi dan masalah keluarga. So aku rasa aku dah share punca berlakunya zina pada zaman Rasulullah. So apa kata Wafa pula sambung? Apa yang nak di-sharekan hari ni? Baiklah, sangat-sangat menarik ya apa yang disampaikan oleh Anis sebentar tadi. Jadi sekarang mari kita tengok pula apakah sebenarnya kesan zina pada zaman Nabi Muhammad SAW. Okay, zina ni sebenarnya bukan sekadar dosa peribadi, tapi dia beri kesan kepada masyarakat, akhlak dan institusi kekeluargaan. Dia bukan sekadar benda yang impact pada diri sendiri, tapi dia impact kepada orang sekeliling juga. Baiklah, zaman Nabi dulu, bila berlaku kes zina, ia dianggap sebagai satu perkara yang sangat berat dan juga serius. Bukan setakat sudut agama, tapi dari sudut maruah dan juga kestabilan masyarakat. Baiklah, yang pertama, kesan yang pertama ialah runtuhnya maruah diri dan keluarga. Bila berlaku zina, orang tu takkan hilang rasa malu dan malu tu sebenarnya dia sebahagian daripada iman tau. Nabi sendiri pernah bersabda, jika kamu tak malu, maka buatlah apa yang kamu suka. Maksudnya, bila hilang malu, maka hilang batasan. Dan zaman Nabi, zina ni bukan benda biasa yang orang buat senyap-senyap. Kalau disebabkan dengan kesalahan, hukuman dia sangat-sangat tegas. Sebab apa? Nak jaga maruah umat dan juga nak cegah daripada berleluasa. Di samping itu, zina ni juga dia mengganggu institusi kekeluargaan. Sebab apa? Bila anak yang lahir tu hasil daripada hubungan luar nikah, dia akan menimbulkan banyak isu. Dari segi masalah pun muncul juga. Dari segi nasab, nafkah dan hak waris. Sebab itulah Islam sangat tegas dalam hal ini. Dan kalau kita nak tengok pada zaman Nabi, ada kes wanita yang berzina. Tetapi dia sendiri datang mengaku, minta dibersihkan dia punya kesalahan dia dengan hukuman hudud. Bermaksud, zaman tu orang sangat takut dengan dosa dan sangat-sangat menjaga hubungan dengan Allah SWT. Bila dia rasa bersalah, dia terus minta maaf, minta hukuman supaya dia dimaafkan macam tu. Jadi kesan zina ni bukan benda yang dibawa, benda kecil-kecil lah kita anggap. Dia benda yang sangat besar. Dia boleh membawa kepada kerosakan akhlak, kacau susunan kekeluargaan dan boleh membuka pintu kepada jenayah-jenayah lain seperti pembuangan bayi dan juga pergaduhan. Sebab itulah Nabi meletakkan garis panduan yang sangat ketat dalam pergaulan. Bukan untuk menyusahkan, tapi untuk melindungi kita semua daripada dosa-dosa yang menghancurkan diri kita. Baiklah, sekarang kita pergi pula kepada Izzah. Apakah langkah-langkah yang Nabi buat untuk mencegah berluasa isu berzina pada zaman Nabi? Silakan Izzah. Baiklah, terima kasih Wafa. Jadi saya akan sambung. Apa langkah-langkah yang Nabi buat time zaman Nabi untuk cegah isu zina ni? Okey, yang pertama, Nabi melarang berdua-duaan antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Kenapa? Okey, saya bagi hadis. Nabi bersabda, janganlah seseorang lelaki berdua-duaan dengan seorang wanita kecuali bersama mahramnya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Maksudnya apa? Maksudnya Islam sangat menekankan soal pencegahan dan penjagaan sebelum benda tu berlaku. Termasuklah dalam bab pergaulan. Sebabnya bila lelaki dengan perempuan yang bukan mahram duduk berdua-duaan, itu boleh menjadi pintu awal kepada godaan dan juga zina. Kerana berdua-duaan ni nampak macam biasa je, kan? Walaupun niat asal cuma nak berbual, tapi syaitan akan ambil peluang. Jadi sebab tu Islam tu tutup terus pintu maksiat tu daripada awal. Saya ada serangkap pantun nak disampaikan. Hakikat manusia fitrahnya suci, ibarat kain putih berseri. Jangan sesekali ruang diberi kepada nafsu yang menanti. Okey, jadi itu untuk isi yang pertama.
iaitu langkah Nabi buat iaitu melarang berdua-duaan antara lelaki dan perempuan. Yang kedua iaitu menggalakkan perkahwinan sebagai jalan halal. Dalilnya, ya ma'syarul syabab man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj fa innahu awaddul basar wa ahsanu lil faraj. Maksudnya, wahai para pemuda, sesiapa di antara kamu yang telah mampu, maka berkahwinlah. Kerana nikah itu dapat menundukkan mata dan memelihara kemaluan. Jadi, daripada hadis ni, kita dapat tengok bahawa perkahwinan Islam ni bukan sekadar memegang sijil nikah semata, tapi dia lebih kepada jalan halal dan suci untuk penuhi fitrah manusia. Sebabnya perkahwinan dalam Islam adalah jalan yang halal untuk kita salurkan kasih sayang antara kita lelaki dan perempuan. Suka tak Wafa? Okay, jadi Islam juga memang galakkan perkahwinan sebab ia adalah jalan penyelesaian jangka panjang bagi isu maksiat dan isu-isu sosial yang lain. Dan bila kita berkahwin ni, dia dapat bina masyarakat yang sihat dan juga berakhlak dalam cara yang betul dan bermaruah. Okay, jadi itu antara langkah-langkah yang Nabi buat dan tekankan waktu zaman Nabi. Tapi persoalannya sekarang, macam mana nak praktikan semua ni dalam dunia moden zaman sekarang. Jadi saya serahkan kepada Anis. Okay, thank you Iza. Penerangan yang sangat mantap. Aku suka dengan penerangan kau. Langkah yang sangat mantap yang dilakukan oleh Nabi. So, macam mana langkah-langkah yang Nabi lakukan pada waktu zaman dia, zaman baginda, boleh diaplikasikan pada masa kini. Okay, zaman kita sekarang ni berdua-duaan tu boleh berlaku dalam telefon, dalam chat, dalam DM. Serius ni bukan lawak. Nabi SAW dah pesan dalam hadis yang famous. Yang Izzah dah cakap sebentar tadi, janganlah seorang lelaki berdua-duaan dengan seorang wanita kecuali bersama mahramnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tapi zaman sekarang, berdua-duaan tu berlaku masa chat tengah malam. Mula-mula tanya, buat apa tu? Lepas tu rindu tak? Lepas tu tenggelam. So sekarang ni, kita fikir kalau Nabi larang berdua-duaan secara fizikal, kita pun kenalah larang berdua-duaan sebersih online. Kita jangan normalizekan chatting mesra-mesra dengan bukan mahram. Jangan rasa macam, alah chill je bukan jumpa pun. Weh, syaitan tu bijak tau. Dia tak terus suruh zina. Dia suruh mula dengan soft-soft. Macam cerita Netflix, daripada series episod 1, slow. Lepas tu terus tak boleh nak stop. So kita kena buat penambahbaikan dengan model. Macam mana? Ni aku nak share sikit. First, kita kena limitkan chat peribadi dengan bukan mahram. Kalau boleh urusan kerja pun kita guna group chat. Yang second, jangan reply message pelik-pelik waktu malam sebab waktu tu syaitan tengah OT. Yang ketiga, pasang reminder. Iaitu ayat Quran ataupun zikir dekat wallpaper phone atau notification. Bila nak type benda pelik, kita akan rasa bersalah. Kita kena faham, zina ni dia bukan terus berlaku. Ia bermula dengan pandangan, lepas tu chat, lepas tu call, lepas tu jumpa. Nabi SAW ni dah tutup dah semua jalan ke arah zina. Bukan tunggu baru nak hukum. Itulah strategi pencegahan yang sangat power. Kalau kita betul-betul sayangkan diri kita, maruah kita dan bakal pasangan kita nanti, kita akan jaga benda ni. Jaga batas bukan sebab kolot tau. Tapi sebab kita ni, kita rasa kita nak ada nilai. Kita nak ada harga diri. Jadi janganlah tunggu rosak baru nak repair. Jaga diri kita ni dari sekarang. Ingat, barang siapa meninggalkan sesuatu kerana Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Riwayat Ahmad. So korang jomlah kita jadi generasi yang tahu beza sweet dengan syubhah. Kita ni bukanlah anti cinta, tapi ni kita ni pro maruah. Kita bukan tak boleh berhubung, tapi berhubung biarlah cara yang halal, biar berkat. Biar cinta tu bawa ke syurga, bukan ke DM yang gelap. So korang ada tak nak share apa-apa lagi tentang langkah yang Nabi lakukan yang boleh diaplikasikan pada masa kini? Saya nak tambah satu. Pada pendapat saya, yang boleh saya tambah ialah isi ni, menggalakkan perkahwinan sebagai jalan halal. Saya rasa apa yang Nabi buat pada zaman Nabi merupakan satu benda yang betul, iaitu menggalakkan perkahwinan. Dan Nabi juga berpesan, wahai para pemuda, barang siapa yang mampu, hendaklah dia berkahwin. Riwayat Bukhari dan Muslim. Kita faham dah, zaman sekarang ni banyak sangat godaan. Dan kalau kita nak kawal nafsu tu, salah satu jalan yang paling baik ialah berkahwin. Tapi kadang-kadang kita tengok ada yang rasa takut nak kahwin sebab tak cukup duit lah, belum ada rumah lah dan sebagainya. Padahal perkahwinan ni bukan tentang harta atau apa benda yang kita ada, tetapi dia lebih kepada niat dan kesungguhan kita, dalaman kita, macam mana kita nak handle benda tu. Dan kalau kita tengok dari segi Islam,
perkahwinan tu sebenarnya satu cara yang menyalurkan nafsu secara halal. Jadi kita boleh galakkan muda-mudi, orang muda untuk berkahwin awal dalam kemampuan mereka. Dan untuk yang belum mampu, mereka boleh kekal menjaga diri mereka. Sekarang ni apa yang kita boleh buat adalah galakkan orang muda supaya berkahwin jika mampu. Ataupun kalau belum mampu, ajar mereka untuk kekal menjaga batasan diri mereka dan hormat antara satu sama lain. Tidak melebihi batasan lah, kawal, kontrol dia punya diri mereka. Dan antara kelemahan dalam langkah menggalakkan perkahwinan pada zaman sekarang ni ialah dia ada satu cabaran, iaitu stigma masyarakat. Masyarakat ni dia akan menganggap kahwin muda ni merupakan satu benda yang aneh. Jadi benda tu amat sedih lah sebab kita nak elakkan daripada berzina, tapi stigma masyarakat yang mengganggu sistem fikiran semua orang. Jadi dia perlulah ada sokongan daripada seluruh orang, daripada keluarga, daripada masyarakat supaya ia lebih diterima dalam kalangan semua orang lah dekat Malaysia ni macam tu. Jadi mengikut apa yang Anis cakap dengan apa yang saya cakap ni, saya rasa benda yang penting lah. Sebab apa? Kita pun kena apply apa yang Nabi buat untuk kita mencegah zina. Dan macam mana kita nak boleh bawa nilai ni kepada zaman sekarang. Kita bukan hanya ikut sunnah Nabi secara zahir, tapi kita juga nak pastikan kita ikut cara Nabi dalam menjaga masyarakat dan generasi kita. Anis? Faham. Korang memang tetamu yang mantap lah yang hadir dengan Anis podcast hari ni. So aku rasa masa macam dah time sebab lepas ni kita ada next show pula. So aku harap tetamu dan penonton dan tetamu yang hadir pada hari ini, Wafa dan Izzah, dapat manfaat dengan podcast ilmiah kita pada hari ini. And aku harap penonton yang tengok podcast kita hari ini tak bosan lah. So aku tutup podcast kita hari ini dengan tasbih kafarah dan suratul as. Thank you pada Izzah dan Wafa atas kesudian untuk join Anis Podcast pada hari ini. See you guys. Bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Anis Podcast. Bye. Terima kasih korang.